Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, lindungilah kami daripada rasa sedih yang berlebihan sehingga kami murung, sehingga kami resah gelisah yang tidak tentu arah. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, jauhlah kami daripada lemah semangat, lemah tubuh badan, lemah emosi, lemah mental. Ya Allah, jauhlah kami daripada semua kelemahan-kelemahan itu. Dan jauhlah kami dirasa malas berusaha, malas memperbaiki hubungan, malas meningkatkan kualiti diri, malas berkomunikasi dengan baik. Ya Allah, jauhlah kami daripada semua malas-malas ini yang menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, berlakunya persisihan antara kami dalam keluarga, berlakunya persisihan dalam pekerjaan kami, ya Allah. Jauhlah kami daripada sifat-sifat malas-malas ini, ya Allah. Hakikatnya malaslah yang telah menangguhkan kejayaan. Malaslah yang telah menyebabkan tidak terbukanya pintu-pintu rizki. Malaslah yang menyebabkan tertangguhnya untuk kami bahagia. Ya Allah, jauhlah kami daripada sifat malas yang membawa banyak keburukan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada sikap pengecut, penakut yang tidak bertempat, dan juga bakhil, kedekut, yang membuatkan kedekut juga rizki untuk kami, ya Allah. Dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, pada cekaman hutang. Ya Allah, bantu kami, ya Allah, untuk bebas hutang. Bantu kami untuk menyelesaikan segala hutang kami, ya Allah. Dan penindasan orang-orang yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini doa tuan-tuan sekalian. Ketika ini Nabi tengok ada seorang sahabat bernama Abu Umamah. Masanya Abu Umamah, dia duduk dekat masjid. Bukan pada waktu solat. Kalau waktu solat Nabi tak tanya. Tapi duduk dalam masjid bukan waktu solat. Lalu Nabi nampak dia macam tengah sedih kat Masjid Nabawi. Lalu Nabi pun bertanya, wahai Abu Umamah, apa yang kamu buat pada waktu yang begini? Kalau waktu solat Nabi tak tanya. Lalu dia kata, ya Rasulullah, saya sedang sedih. Tengah ada masalah, saya tengah sedih. Dan saya dibelenggu dengan hutang yang banyak. Lalu Nabi pun berkata, maukah kamu saya ajarkan satu doa ataupun satu amalan yang dengannya maka hilanglah kesedihanmu dan Allah akan membantu membayar hutangmu. Masya Allah. Lalu Nabi pun ajarkan doa ni lah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Nabi ajar doa ni lah tuan-tuan sekalian. Lalu Abu Umamah pun berkata, setelah itu aku beramal dengan doa ini dan hilanglah kesedihanku dan habislah hutangku. Masya Allah, selesai hutang dia. Hutang dia yang banyak tu Allah selesaikan, Allah bayarkan. Adalah cara Allah tu. Tapi kalau perhatikan, doa untuk hutang tu ada last sekali. Min ghalabati daini wa qahri rijal, pada doa-doa yang last sekali. Sebab apa tuan-puan? Siapa yang baca doa ini, cuba tengok yang pertama kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada rasa sedih dan rasa gelisah yang berlebihan. Penyakit-penyakit jiwa ni ada kaitan dengan rasa sedih dan rasa gelisah. Minta maaf lah yang disebut anxiety, kemurungan, depression, disorder, macam-macam lah istilah moden. Tetapi untuk kita faham tekanan yang tidak boleh dikawal oleh diri sendiri. Boleh jadi punca tu kerana kurangnya kekuatan diri dalam mengawal tekanan ataupun kurangnya amalan untuk menghadapi tekanan, kemampuan diri untuk menghadapi ujian dan tekanan tu. Okey, faham ya? Jadi kita minta yang pertama, settle yang tu dulu sebelum dibebaskan hutang ni, ujung ni. Kalau yang tu kena settle dulu. Yang kedua, minal ajzi wal kasal, daripada lemah dan juga daripada malas. Kalaulah kita ni tak lemah tubuh badan, ni lemah je, tak larat je. Dah tahu tak larat, pergilah exercise. Buatlah sesuatu untuk cergas. Lemah tubuh badan, lemah fikiran, lemah emosi, lemah. Masya Allah. Ada orang mudah sangat kalah dengan lemah tubuh badan. Lemah fikiran, lemah emosi, mudah sangat kalah.
Jadi kita mau perlindungan daripada lemah ni. Lemah ni bukan lemah yang banyak lemah. Wal kasal dan malas. Ini punca sebenarnya. Bila kita diuji dengan malas, susahlah nak lepas beban hutang. Sebab orang nak lepasi beban hutang ni, kena rajin. Rajin berusaha, rajin cari rezeki. Lepas tu doa seterusnya daripada jubni wal buh. Daripada apa? Pengecut, penakut. Sebab ada orang, dia nak berubah, dia nak lepasi hutang. Penakut. Takut nak berusaha, takut nak mencuba, takut nak pergi interview, takut itu, takut ni. Dan macam mana nak terbukanya peluang rezeki? Takut nak jual nasi lemak, takut tak laku. Takut, malu tak bertempat. Takut nak mulakan conversation. Untuk apa? Untuk cari klien. Inilah doa dia. Hujung tu barulah, ya Allah, kami mohon perlindungan daripada cekapan hutang dan penindasan orang yang zalim.